Petang. Petang. Apa khabar hadirin dan hadirat sekalian? Baik. Baik. Adakah anda seorang yang sihat pada hari ini? Ya, kerana sihat baik tidak bermakna anda sihat. Tapi apa yang saya doakan untuk hadirin dan hadirat yang sangat-sangat saya hormati, terutamanya para hakim yang sangat-sangat bijaksana dan juga penjaga masa yang sangat-sangat cantik ini, sihat-sihat belaka hendaknya. Pada hari ini, tampilnya saya di depan ni adalah sebagai saya menggunakan peluang pada petang ini adalah sebagai satu platform untuk saya bercerita mengenai kesihatan. Kerana kesihatan merupakan kekayaan kita semua. Hadirin dan hadirat sekalian yang sangat-sangat saya hormati, kenapa saya mengatakan bahawa kesihatan adalah kekayaan kita? Mungkin kadang-kadang kita tidak sedari kerana kita terlalu mengejar kekayaan semata-mata. Tapi ingat bahawa kesihatan merupakan kunci kepada kejayaan kita semua, kekayaan kita semua. Sebelum saya menyoroti tentang topik kesihatan adalah kekayaan, ingin saya terangkan beberapa fakta yang saya rasa saya terpanggil untuk berkongsi dengan hadirin dan hadirat sekalian. Kerana ini adalah tanggungjawab saya kepada anda semua. Adakah anda tahu bahawa di Malaysia hari ini, fakta yang saya kutip, saya ingin jelaskan bahawa bukannya fakta pada tahun ini, tapi fakta pada tahun 2008 daripada akhbar New Straits Times yang mengatakan bahawa di Malaysia kita mempunyai kes 140 kes stroke setiap hari. Setiap hari. Maknanya sedang hadirin dan hadirat menjalankan kehidupan kita sehari-hari bersama anak, bersama keluarga, hampir 140 orang masuk ke hospital disebabkan penyakit stroke secara tiba-tiba. Sedangkan saya berpidato di hadapan hadirin dan hadirat sekalian, ada 6 orang diserang stroke pada waktu sekarang. Sangat-sangat berbahaya. Mungkin bukan saya doakan mungkin bukan hadirin dan hadirat sekalian, tapi mungkin orang-orang yang kita kenal. Mungkin. Jadi saya rasa sangat terpanggil untuk berkongsi. Yang kedua, tahukah hadirin dan hadirat sekalian bahawa di Malaysia kita ada kes 120 kes kanser baru setiap hari. Bermakna apabila para hakim menatap wajah saya, mungkin dan juga para pemidato yang lain, dalam masa sejam ini ada 5 orang didiagnose menghidapi kanser. Jadi perkara ini sangat-sangat kritikal berlaku di Malaysia kerana kesihatan kita merupakan tanggungjawab kita sendiri. Dan hampir 11.6 juta, saya sekali lagi mahu peringatkan, saya tekankan kepada hadirin dan hadirat sekalian bahawa fakta yang saya katakan ini adalah pada tahun 2008, bukan pada tahun 2011. 11.6 juta rakyat Malaysia terkena penyakit kronik disebabkan gaya hidupnya tidak sihat. Jadi, apakah implikasi yang berlaku apabila kita tidak sihat? Dan apa yang kita boleh dapat jika kita sihat? Saya pada malam ini saya terlalu melihat suasana terlalu negatif, bercerita mengenai isu-isu seks dan juga fitnah, maka terpanggil untuk saya berkongsi mengenai satu sudut yang lebih positif. Bagaimana kesihatan boleh membawa kekayaan kepada kita semua. Maafkan saya pada peminat yang lain, cuma saya ingin bawakan satu skop yang lebih positif. Okey, jadi kesihatan adalah kekayaan. Jika kita lihat hari ini, siapa yang bertanggungjawab untuk memasukkan makanan dalam mulut kita? Siapa yang bertanggungjawab untuk berlari setiap petang terhadap diri kita? Tanggungjawab siapa itu? Tanggungjawab siapa untuk membawa basikal atau berjalan kaki di sebalik menggunakan kenderaan ke tempat kerja? Diri kita sendiri. Maka kita adalah tanggungjawab kita untuk sihat. Apa yang kita boleh dapat jika kita sihat? Maka saya boleh katakan bahawa kesihatan dan juga kekayaan adalah seperti satu shilling yang berkait rapat di belakang dan di depan. Jadi, bagaimana kesihatan dan kekayaan berkait rapat? Saya boleh katakan satu. Jika saya ambil contoh sebuah keluarga yang normal kebiasaannya, yang kita jumpa sehari-hari,
yang saya jumpa sehari-hari, mungkin keluarga saya, jika tidak mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat, ataupun kebiasaannya, seorang keluarga biasanya membelanjakan hampir RM400 untuk mengobati demam, sakit, ataupun tiba-tiba secara tiba-tiba diserang penyakit yang agak kronik. RM400 untuk berjumpa doktor. Saya pasti hadirin dan hadirat bersetuju, bayaran untuk berjumpa doktor di klinik sangat-sangat mahal kan? Betul kan? Ya, alhamdulillah. Okey, jadi kita bayangkan dalam masa 1 tahun RM4,800. Kita darabkan dengan 10 tahun sahaja. Lihat, RM48,000 dibelanjakan semata-mata untuk membayar ubat, berjumpa dengan doktor ataupun mungkin masuk ke hospital. Kita membazirkan hampir RM48,000 semata-mata. Adakah itu satu kekayaan RM48,000? Hadirin dan hadirat, kekayaan kepada doktor. Jadi kita boleh memilih di antara ahli keluarga kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kita boleh pilih, tapi itu adalah pilihan kita sendiri. Selain daripada itu, pernahkah kesihatan merupakan kunci kepada seseorang untuk mencapai potensi diri yang paling optimal? Kerana kesihatan merupakan, apabila pernahkah hadirin dan hadirat sekalian melihat tokoh-tokoh yang berjaya di dunia adalah orang yang sakit? Saya ambil contoh Dr. Mahathir Mohamad. Hingga ke umur 80 tahun lebih masih lagi mampu memerintah negara. Pernahkah hadirin dan hadirat mendengar Mahatma Gandhi diserang kanser sewaktu beliau hidup? Tidak. Jadi saya boleh katakan bahawa kita manusia, kita punya potensi yang sangat-sangat luar biasa. Hanya potensi itu bila dapat kita capai apabila kita betul-betul sihat. Jadi tanggungjawab hadirin dan hadirat untuk menjaga kesihatan. Kerana dengan hadirin dan hadirat menjadi orang yang sihat, barulah hadirin dan hadirat sekalian, mungkin para hakim dan penjaga masa yang sangat-sangat saya kasihi, dapat mengetahui anda merupakan manusia yang sangat-sangat luar biasa. Yang ketiga, saya boleh katakan bahawa saya lebih suka menggunakan perbandingan. Di antara seorang pekerja atau peniaga yang sihat dan peniaga yang sakit, manakah produktiviti yang lebih tinggi? Sihat. Sihat. Ya. Jika seorang peniaga itu sering sakit, mampukah dia melakukan kerja yang terbaik? Tidak. Jadi, kesihatan juga memberikan kekayaan kepada seseorang. Oleh kerana masa mencemburui saya rasa sudah selesai tanggungjawab saya untuk menyampaikan misi kesihatan kepada anda semua. Kerana kesihatan adalah kekayaan kita semua. Sekian, terima kasih.